Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahidah Mustafa dalam sorotan berita Lensa Bahyu. Pada 5 Januari 2026 yang lalu, bahagian hal ehwal Undang-Undang Bahyu, Jabatan Perdana Menteri telah menganjurkan Majlis Perutusan Tahun Baharu 2026 YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi bagi penyampaian amanat tahun 2026 oleh YB Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said. Majlis yang berlangsung di Laman Hijau, Bangunan Bahyu telah dihadiri oleh seramai 600 orang warga kerja termasuk Ketua Jabatan dan agensi di bawah UURI. Dalam amanatnya, YB Menteri menyenaraikan pencapaian signifikan UURI sepanjang tahun 2025, antaranya termasuk penggubalan rang undang-undang, perkhidmatan Parlimen 2025 dan RUU Bantuan Guaman dan Pembelaan Awam 2025. Dan saya harap pada tahun 2026 ini BURI, Bahagian Undang dan Reformasi Institusi akan memperbanyakkan pendekatan town hall seperti yang selalu saya lakukan bersama Kementerian Relevan dalam pendekatan kepada tribunal dan anti-bully tribunal yang kita buat pada tahun lepas. Majlis berakhir dengan penyampaian hadiah hari lahir kepada YB Menteri oleh Ketua Jabatan dan agensi UURI. Sebagai tanda perhormatan, diikuti dengan jamuan makan yang ditajahas oleh beliau untuk semua tetamu yang hadir.